Saya ibu kepada Engku Khalif Raikal daripada TMJ Puchong Prima. Anak saya sudah bersekolah di TMJ Puchong Prima selama 2 tahun lah. Selama 2 tahun ni saya rasa saya dapat lihat perkembangan perkembangan yang bagus daripada segi sahsia dan akademik anak saya lah. Bagi saya TMJ sangat-sangat bagus, menekankan 3M. Dari segi agama juga bagus, dan kenapa saya pilih TMJ sebab cikgu-cikgunya bagus dan juga dekat dengan rumah saya jugalah. Ucapan untuk cikgu-cikgu TMJ yang telah mengajar Raikal, terima kasih. Semoga jasa-jasa cikgu dibalas oleh Allah Ta'ala dan semoga doakan Raikal menjadi anak yang berjaya, soleh. Alhamdulillah anak saya akhirnya tamat di untuk konvo di Tadika Mukmin Junior. Apa-apa saya mengucapkan terima kasih kepada para pendidik, terutamanya guru-guru yang mendidik anak saya daripada umur 4 tahun sampai ke 6 tahun. Sepanjang berada di sekolah Tadika Mukmin Junior, saya amat puas hati dengan semua pendidikan yang diajar daripada start anak saya tak kenal ABC sampai sekarang lancar. Daripada menulis 1, 2, 3 sampai dah boleh tambah, darab dan bahagi. Apa-apa pun tahniah untuk cikgu. Dan untuk konvo kali ini saya berpuas hati dengan setiap agenda yang diadakan dan lancar. So anyway, thanks untuk semua. Saya Nur Amira binti Abdul Manap, ibu kepada Muhammad Ammar bin Muhammad Syaifi dari Tadika Mukmin Junior Puchong Prima. Okey, saya nak bagi feedback secara keseluruhannya saya sangat berpuas hati dengan cara dan teknik-teknik mengajar yang diberikan oleh guru-guru Tadika Mukmin Junior. Walaupun baru join Tadika beberapa bulan tapi teacher semua dah tunjukkan yang terbaik dan alhamdulillah anak saya dah beralih dari satu buku ke satu buku dan pencapaian yang sangat memberasakan. Dan saya dapati selepas anak saya masuk ke Tadika ni, dia juga menjadi lebih menghormati orang tua, lebih peramah dengan orang lain. Jadi saya rasa saya sangat berpuas hati dari segi didikan solat, semua lengkap. Kira dunia dan akhirat, ilmu yang diberi itu sangat baik dan teacher-teacher pun mempunyai rasa mengajar yang tinggi lah. Anak-anak pun semangat pergi sekolah, tak takut dengan teacher. Itu yang paling saya suka. Ucapan kepada guru-guru semua, tahniah. Saya sangat-sangat berpuas hati dan supaya guru-guru, sama ada guru sekarang atau guru yang akan datang, mengajar dengan lebih komited dan semoga semua ilmu-ilmu yang dipelajari dapat diterapkan kepada anak-anak semua. Kami ibu bapa Nur Zahid Tasnim daripada LP8 ingin mengucapkan selamat hari raya kepada Tadika Mukmin Junior dan kepada guru-guru yang dah mendidik anak kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih sejak daripada Zahid Tasnim berumur 5 tahun dan sampai ke graduation day hari ini. Terima kasih kami mengucapkan dan semoga terus sukses. Terima kasih. Kami ibu bapa kepada Siti Sarah Afia. So far sudah 3 tahun Siti Sarah belajar di TMJ dan sekolah ni memberikan pendidikan yang terbaik, fasiliti yang terbaik dan kanak-kanak mudah menerima semua ajaran yang diberikan. Dari sudut Islamiah, akademik, semuanya terbaik yang diberikan oleh guru-guru di sini. Sekolah TMJ kami memang mengalu-alukan ibu bapa lain yang mempunyai anak 4 hingga 6 tahun untuk menghantar anak ke TMJ dan insya-Allah keputusannya tidak menghampakan. Assalamualaikum, saya Nur Liana, ibu kepada Sofia dan Skyra. 5 dan 6 tahun anak saya di LP7. Tahun ni masuk tahun yang kedua anak-anak saya berada di Tadika Mukmin Junior. Alhamdulillah setakat ni memang banyak perubahan pada anak-anak dari segi pembelajaran dan anak-anak memang seronok untuk datang ke sekolah.
Dan suasana sekolah sangat kondusif untuk anak-anak belajar, aktiviti yang menarik, guru-guru yang sangat baik dan prihatin serta penyayang. Memang seronok untuk anak-anak belajar dekat TMJ lah. Dan juga insyaAllah pada masa akan datang kami akan hantar anak-anak kami juga di TMJ sebab kami rasa TMJ memang the best. Okay, terima kasih.